بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الآن بخياطة الشوادر لتجهيز المسجد. بارك الله في شفاء ورحمة. شكرا جزيلا. Saat terakhir kehidupan manusia, bila mana manusia betul-betul hampir meninggal dunia, tak ada cang dah, dan nafas-nafas yang terakhir mengalir dengan begitu perlahan, menandakan penamatnya akan berlaku. Dalam keadaan seperti ini, manusia sebolehnya mohon kepada Tuhan satu perkara, kerana nak melaksanakan satu perkara. Mohon